Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Ini adalah pertama kali saya nampak modul yang sebegini disusun dan saya rasa kita perlu berikan perhatian kepada isu kesihatan mental lelaki ni sebab jarang dicakap. Bagi saya masalah lelaki adalah dia rasa dia berseorangan. Bagi saya kalau kita boleh tunjukkan bahawa kita ada sistem yang boleh support diorang, mereka sesuai enough untuk masuk, saya rasa benda tu boleh attract lagi lah ramai lelaki. Lelaki ni dia kena sedar yang dia perlu turunkan ego dia sikit kot untuk belajar dan buka mulut dia. Masalah lelaki ni dia rasa macam benda yang terbaik adalah ditekan, disimpan, yang buatkan akhirnya meletup dalam keadaan yang kita tak nak lah, yang kita kesali. So bagi saya lelaki perlu rasa dia ni adalah pemimpin yang perlu memimpin dengan baik dan sihat lah. First time join program untuk lelaki, so macam mana untuk kita ni faham emosi lelaki yang sering dipinggirkan. Banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan stigma-stigma yang sentiasa orang assume kita ni baik-baik sahaja. Sebagai seorang lelaki, kita ni ada cabaran. So program ini banyak memberikan input-input macam mana untuk menguruskan emosi lelaki supaya tidak tunggu meletup dulu. Program Value XY ni sangat membantulah untuk kita break the stigma, sebab usually orang akan nampak lelaki ni sebagai someone yang near perfect. Kita sepatutnya jadi someone yang perfect figure lah untuk orang be dependent on ataupun sentiasa willing to help others kan. Tapi sometimes benda yang perfect ni pun boleh breakdown. Bila saya datang sini, apa yang saya belajar ialah take time on your own, take me time, refleksi diri sendiri and be comfortable with the silence. Sebelum ni kita ada satu persepsi stigma yang lelaki ni bila kita meluah kita dianggap sebagai seorang yang lemah. So kadang-kadang lelaki ni bila melepaskan kemarahan tu dia seolah-olah macam lelaki yang jahat. So kita ada banyak persepsi yang menyebabkan lelaki ni tidak boleh acknowledge dia punya perasaan. Jadi melalui program ni saya bersyukur sebab kita ada beberapa slot-slot yang memberikan kita satu nilai tambah. Salah satunya adalah mengenali diri dan juga potensi diri kita, bagaimana kita daripada mod senyap tu kita mengeluarkan emosi dengan cara kita menguruskan dengan lebih baik. Semacam contoh daripada petaka kehidupan ni, perkara-perkara seperti kerjaya, keluarga, kewangan yang merupakan satu tentangan, cabaran untuk seorang lelaki, bagaimana dia menguruskan emosinya, cara pemikirannya dan juga tingkah lakunya dan akhirnya spiritual untuk menangani beberapa faktor-faktor yang akan menjadi kekangan dalam hidup. Saya nampak hari ini peserta sangat open dan sangat rasa yang bahawa ini adalah sensitif. Dan benda tu yang perlukan lah, iaitu kita rasa relatable dan kita tahu ada orang yang macam kita juga. Bukan sekadar ilmu tapi nak sokongan juga lah. Lights are coming in, drowning all that I can see. It's a pengalaman baru lah untuk laki-laki juga, orang seperti kita, jantina seperti kita, untuk maju dalam hidup, maju dalam berjaya, maju dalam keluarga. So benda tu nampak satu macam ilmu lah juga. Sebenarnya saya kategorikan benda sebagai macam ilmu. Itu sajalah. Terima kasih. Saya kuliah duha tapi itu pukul 12. Kita tengah nak minta peserta untuk isi apa saja yang diorang alami dan minta diorang padankan dengan emosi mana yang paling relevan dengan diorang alami tu. Contoh macam nak cari parking, susah nak cari parking, terus cari parking, lepas tu padankan marah ke, takut ke, meluat ke, jijik, benda tu logik je semua. Ni dah exercise untuk kita nak kenal pasti apa emosi yang sedang kita alami.
bagi saya peserta hari ini sangat bagus dan mereka bersedia untuk belajar benda baru lah. So saya pun banyak belajar daripada diorang juga, alhamdulillah. Okay. Action. Velo XY.